disebutkan di sini oleh Imam Abu Hafsin Al-Haddad radhiyallahu anhu, at-tasawwufu kulluhu adab. Tasawuf ni semuanya praktikal adab. Likulli waqtin adab. Setiap waktu ada adab dia. Walikulli halin adab. Dalam setiap keadaan ada adab dia. Walikulli maqamin adab. Setiap kedudukan itu ada adab dia. Faman lazimal adab. Sesiapa yang melazimi, jadikan diri dia melazimi sesuatu adab, balagha mablagha rijal, maka dia akan sampai kepada peringkat yang dipanggil sufi. Panggil orang-orang yang dekat dengan Allah, yang tersuci hatinya, yang disucikan oleh Allah hatinya. Waman hurimal adab, maka sesiapa yang diharamkan adab, maknanya dia, Allah jadikan dia orang yang tidak beradab dalam apa-apa ibadah dia, dalam apa-apa majlis ilmu atau majlis zikir, fahuwa ba'idun min haitsu yazunnul qurb. Iaitu dia orang itu jauh daripada apa yang disangka haitsu yuzunnul qurb, yang disangka hampir, maknanya dia rasa dia dekat. Tu contohnya macam guru saya Habib Umar kata, kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang dekat jauh, dia duduk depan guru tapi sebenarnya jauh daripada guru dia. Dia apa ni, maksudnya dia rasa dia dekat tapi sebenarnya dia jauh. Sebab apa? Sebab adab. Kan ada berlaku di zaman Rasulullah, seorang lelaki di zaman Rasulullah yang dipanggil Dzul Khuwaisirah, yang mana dia tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyangnya luar biasa. Dikatakan dalam hadis sahih, Dzul Khuwaisirah ini sembahyangnya berakaat-rakaat, kemudiannya dia semayang jemaahnya istiqamah, sehingga dia tu sampai berkata di dalam masjid satu ketika, dalam hadis itu dia mengatakan bahawa aku adalah manusia yang paling baik di dalam masjid ini. Ketika itu Rasulullah mendapat khabar, ketika mana Rasulullah masuk dalam masjid dan berkumpul dengan sahabat selepas salat, ketika itu bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka ketika itu Dzul Khuwaisirah juga ada. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, benarkah kau mengatakan kau adalah lebih baik di masjid ini dibanding dengan siapa yang ada di dalam ini? Maka dia kata benar. Maka dia terus bangun dengan tidak ada adabnya dan terus sembahyang sunat di dalam masjid, meninggalkan Rasulullah SAW. Sebab dia, bagi dia Nabi Muhammad ni adalah pembawa aja, yang penting kita sembah Allah. Nampak tak? Tidak ada adab kepada guru itu, sedangkan itu Nabi. Macam kita lah, kadang kita dapat ilmu, kitab-kitab ni memang ulama besar, tapi guru yang menyampaikan pada kamu tu, macam mana kamu adab dengan dia? Nampak? Jaga adab tu. Maka tuan-tuan dan dirahmati Allah, akhirnya ketika dia sembahyang, Rasulullah kata, siapa di kalangan kamu yang boleh pergi dan memancung kepalanya? Kata Rasulullah. Kerana tidak ada adab. Ini diceritakan juga oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dalam kuliah dia di Masjid Muaz bin Jabal. Maka ketika pergi, bila pergi Sayyidina Umar, bila tengok dia dalam keadaan dia sudah mengangkat takbir, maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dia sedang sembahyang, macam mana aku nak menghentak orang yang sedang sembahyang? Boleh faham tidak? Sebab dia dah bermasalah tu. Sebab ini Nabi, bukan sekadar guru, Nabi. Maka kemudiannya Rasulullah suruh sahabat yang kedua, Sayyidina Ali. Beberapa sahabat sampai Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali tak pergi nak buat, dia tengok sedang sujud. Sayyidina Ali kata, aku memang nak buat tetapi dia sedang sujud ya Rasulullah, tak sampai hati aku, dia sedang menyemang. Maka Rasulullah, akhirnya sahabat faham Rasulullah bukan maksudkan betul-betul untuk ni, tapi nak beritahu huduhnya akhlak dia. Kemudian Nabi pun bila dengar begitu, Nabi pun kata, sesungguhnya akan lahir daripada tulang sulbi orang ini, iaitu golongan-golongan yang membawa fitnah di akhir zaman. Yang mana golongan-golongan itu adalah golongan yang macam mana? Yang bila membaca Quran tidak melepasi kerongkongnya, iaitu dia tak sampai pun dalam hati. Dua tafsiran di situ, imma dia baca tak masuk dalam hati dia, maka tidak ada penghayatan. Dia buat untuk banyak saja, nak tunjuk pahala banyak, tapi penghayatan tidak ada. Nampak? Adab tidak ada. Ataupun maksud yang kedua, iaitu daripada hati tak keluar ke mulut. Tapi yang paling tepat iaitu bila dia baca Quran sampai tengkorok aja, tak masuk dalam hati dia.